Orang halus nak tahu tak lagi? Ada satu pot ayam celup yang baru saja buka. Yang specialnya ada 6 jenis sos yang best tau. Dekat top di Alostar, Alok Mengkudu. Sekarang dah ada ayam celup di Safiz. Hari pertama pembukaan pun dah beratok panjang weh. Yang bestnya dekat sini, ayam dia goreng panas-panas bagi dekat hampa. Saiz ayam pun besar tau. Hampa siap boleh pilih sos lagi. Peminat cheese mesti hampa suka lah sos cheese lele padu ni. Kalau hampa nak cheese yang pedas, hampa boleh ambil yang ni tau. Bagi kami level pedas yang ni dalam 6/10. Kalau nak yang lagi pedas, ambil hot lava ni weh. Yang ni macam ayam Korea lah. Makan pedas-pedas kan. Memang layan. Yang ni pula sos black pepper. Hampa boleh tengok lah, ayam dia memang besar, crunchy. Sos dia pun tak kedekut. Yang ni pula sos garlic. Memang creamy. Kalau hampa yang tak suka pedas, yang ni memang sedap lah. Dekat sini pun ada sausage jumbo tau. Untuk sausage pun hampa boleh pilih nak celup sos mana. Disebabkan suka cheese, so kita celup lagi dalam sos cheese. Memang cheesy layan weh. Set nasi pun ada tau. Kami suggest dekat hampa pair dengan ayam celup BBQ. Nasi dia ni sebiji macam nasi KFC. Serius, yang ni memang best combination. Bukan nasi je ada, Maggi pun ada tau. Untuk yang Maggi ni, kami suggest hampa pair dengan ayam celup hot lava. Dia akan bagi rasa pedas-pedas sikit dekat Maggi tu. Yang ni makan seorang memang tak boleh share weh, sebab sedap. Bukan setakat ayam saja. Dekat sini pun dia ada bawa sparkling mojito tau. Ada banyak juga flavor yang hampa boleh pilih. Ada strawberry, kiwi, blue lemon, mango. Yang ni memang sesuai lah hampa minum lepas makan ayam goreng. Depa ada juga chicken tenders dengan shaker fries tau. Serius, hampa kena mai. Hampa tengoklah tu, hari first pun dah ramai. So jangan lupa singgah dekat restoran Tok Alok Mengkudu sebab sekarang ni kita ada menu baru, ayam celup di Safiz. Okey, jumpa hampa.